Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Ini adalah video saya yang kedua untuk memenuhi syarat khusus mutawif saya. Saya memilih tajuk rukun haji dan umrah. Seperti biasa, nama saya adalah Nurisa binti Seman. Saya adalah SPHU Batch 27. Saya adalah ambilan November 2025. Kita pergi kepada pengertian haji dan umrah. Haji dahulu dari segi bahasa mengunjungi. Dari segi istilah, mengunjungi Baitullah pada waktu tertentu dengan syarat tertentu, wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Untuk yang mampu sajalah, yang tak mampu tidak diwajibkan. Umrah pula, ziarah Baitullah pada bila-bila masa. Macam haji tadi ada bulan dia, itu bulan Zulhijjah. Manakala umrah, bila ada kelapangan dan ada cukup kewangan, kita boleh pergi pada bila-bila masa. Tidak terikat dengan waktu tertentu seperti haji. Kita pergi lebih terperinci, iaitu rukun haji. Yang pertama ialah niat ihram, lintasan hati untuk memulakan ibadah haji. Lafaz niat ihram, rumi. Saya baca yang rumi sahaja. Sahaja aku berniat haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Ada lagi satu niat bersyarat, digalakkan jika bimbang terhalang. Contohnya wanita ada masalah haid, dengan menambah, jika aku terhalang oleh sesuatu, maka tempat halal aku adalah di mana engkau menahan aku. Seterusnya, yang kedua, wukuf di Arafah. Berada di Arafah pada 9 Zulhijjah, wukuf dilakukan bagi mengingati peristiwa Nabi Adam AS dan Hawa yang telah terpisah di dunia dan bertemu kembali di padang Arafah, itu Jabal Ar-Rahmah. Kita dah tahu Nabi Adam telah melakukan kesalahan dan telah dibuang di dunia. Ikut pembacaan saya lah, lebih kurang 40 tahun. Mereka mencari-cari bersama, termasuk Nabi Adam dan Hawa, sehingga mereka bertemu di padang Arafah, iaitu di Jabal Ar-Rahmah. Yang ketiga, tawaf ifadah. Ia kebiasaannya dilakukan pada 10 Zulhijjah atau hari-hari tasyrik 11 hingga 13 Zulhijjah. Ia dimulakan dari Hajar Aswad. Hajar Aswad ni berada di Kaabah. Mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan berlawanan jam. Sa'i, berjalan berulang-alik dari Safa dan Marwah 7 kali. Ia simbol perjuangan Siti Hajar. Kita tahu Siti Hajar ni ibu kepada Nabi Ismail. Beliau ditinggalkan oleh suaminya di kawasan Gersang. Beliau dah kehabisan air, jadi beliau berulang-alik mencari air. Tiba-tiba air itu muncul di tapak kaki anaknya, iaitu Nabi Ismail, dan sekarang kita guna dia atau kita minum dia sebagai air Zam-Zam. Yang kelima, tahallul, bercukur atau bergunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Ia membolehkan jemaah keluar dari ihram dan kembali melakukan perkara yang dilarang sebelum ni. Kita ada 13 larangan. Jadi untuk melepaskan kita daripada larangan ini, kita baru bertahlul atau bercukur atau bergunting. Tertib, melaksanakan semua rukun mengikut urutan yang ditetapkan. Jika tinggal salah satu rukun, haji menjadi tidak sah. Kita lihat rukun umrah pula. Niat ihram, lafaz ni saya baca dalam rukun lah. Sahaja aku berniat umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Yang keempat, tahallul. Yang kelima, tertib. Jika tinggal rukun umrah, tidak sah. Penerangan dia samalah seperti rukun haji tadi. Perbezaan rukun haji dan umrah. Haji ada wukuf di Arafah, manakala umrah tidak ada. Haji ada waktu tertentu, iaitu bulan Zulhijjah. Umrah tidak. Bila-bila masa kita boleh pergi kalau ada kelapangan dan kewangan. Untuk haji kita ada 6 rukun, manakala umrah kita ada 5 rukun sahaja.
Okey, perbezaan antara rukun haji dan wajib haji. Ini pun ramai juga keliru. Jadi kita cuba fahami di sini. Okey, rukun haji. Rukun haji wajib dilakukan dan tidak boleh diganti. Jika tertinggal, haji tidak sah. Manakala wajib haji jika tinggalkan haji tetap sah tapi berdosa jika sengaja, dan wajib membayar dam. Meliputi untuk rukun haji, niat ihram, wukuf di Arafah, tawaf haji, sa'i, tahallul, tertib. Okey, manakala wajib haji meliputi niat ihram di miqat. Tempat miqat ialah di Bir Ali dari Madinah dan Kananul Manazil dari udara atau pesawat. Okey, yang kedua bermalam atau mabit di Muzdalifah. Okey, yang ketiga bermalam atau mabit di Mina. Yang keempat melontar jamrah Aqabah. Yang kelima meninggalkan perkara-perkara larangan ihram. Yang keenam tawaf wada ataupun tawaf selamat tinggal. Okey, untuk rukun haji kesan dia, jika tinggalkan haji tidak sah dan tidak boleh diganti dengan dam. Untuk wajib haji kesannya, jika ditinggalkan haji tetap sah tapi berdosa jika sengaja dan wajib membayar dam. Jadi harap dapat fahamlah perbezaan antara rukun haji dan wajib haji. Penutup dia lah sebagai kesimpulan, rukun haji dan umrah adalah perkara wajib yang menentukan sah atau tidak ibadah tersebut. Jika ditinggalkan akan menyebabkan ibadah tidak sah. Maka rukun adalah tunjang ibadah yang mesti dipenuhi sepenuhnya secara tertib untuk memastikan untuk dapat haji mabrur dan umrah makbulah. Wallahu a'lam. Sekian, terima kasih.